Okey. Cik pandai nyanyi tak? Boleh dia macam ni tau. Kalau kita cakap tentang menyanyi ni, dia pandai nyanyi ke boleh nyanyi? Saya boleh menyanyi. Sama kita kategori yang sama. Kalau nak pandai tu kena banyak berguru sebenarnya. Betul, kena ikut vokal kelas, tapi yalah mungkin itu bukan forte kita lah. Baik, kita nak tadi bercakap, sebelum tak ada suara macam mana menyanyi ni. Tak apa, saya cakap. Tadi sebelum cakap dulu. Kita nak bercakap tentang konsert Voice of Ladies 2026 pada hari ini. Bukan sekadar konsert, saya percaya ini meraihkan suara, kekuatan dan juga inspirasi wanita itu sendiri. Betul. Dan hari ini kita nak bersama dengan mereka yang terlibat secara langsung berkaitan dengan program ini. Tentunya orang yang tepat kita panggil Wan Nur Zuliana Wan Husin selaku Timbalan Pengarah Kanan Jabatan Kebudayaan Kesenian, Pelancongan dan Sukan di BKL, dan kita ada Datin Dr. H.T. Hartini Osman selaku Pengerusi Yayasan Bina Kesejahteraan. Terima kasih atas kesudian meluangkan masa. Nak belajar vokal ke? Tanya dulu. Saya memang tak boleh menyanyi, tak payahlah dengar. Okey, saya tanyakan kepada Puan Wan dulu ya. Puan Wan, mungkin boleh kongsikan bersama dengan kami. Kalau ikutkan, kita wawarkanlah kan. Saya cakap sikit. Saya nak tanya soalan tapi saya nak cakap juga. Okey, konsert Voices of Ladies 2026 ini bakal menampilkan 3 artis, iaitu Liza Aziz, Norin Aziz, dan yang pasti menjadi sebutan ramai kini adalah Aisyah Ridno. Okey, bercakap tentang itu juga Puan Wan, mungkin kita nak tahu jugalah, kalau kita ikutkan dari segi artis yang terlibat ini semua sudah pun mempunyai nama yang besar, yang memang masih lagi, walaupun dah lama tapi masih lagi mendapat perhatian dalam kalangan masyarakat sendiri. Apakah mungkin antara pengisian program Voices of Ladies ini secara keseluruhan, Puan? Bagus sekali, terima kasih bernama kerana menjemput kami untuk mempromosikan program yang bakal berlangsung hujung minggu ini. Sebenarnya program ini dia merupakan sebuah inisiatif komprehensif jugalah, di mana kita bukan setakat konsert sahaja, kita gabungkan sesi intelektual, iaitu kita ada sesi forum dan juga sesi hiburan tu sendiri. So kalau ikut dalam konsert Voice of Ladies ni, dia ada 2 elemen utama lah, 2 komponen utama. Yang pertama sesi forum tu sendiri yang akan dikendalikan oleh Dr. Datin Hartini, dan juga yang kedua adalah konsert kami, iaitu konsert orkestra tu sendiri yang menampilkan saya cakap tadi lah dengan Liza Aziz, Norin Aziz dan juga Aisyah Ridno, sebab mereka sebenarnya kita tahu mereka dengan kekuatan vokal mereka, dengan kemahiran mereka, so kita harap mereka boleh menjadi suara bagi pihak wanita-wanita ni, sebab kita cakap lah ini adalah untuk memperkasakan wanita. Sebab program ini sendiri pun tema utamanya adalah untuk memperkasakan wanita dan juga belia-belia wanita. Selain daripada itu, kami juga ada program sampingan. Kita ada juga buka booth pameran untuk dan juga ada juga persembahan silat tari Tun Fatimah untuk memeriahkan lagi program tersebut. Mungkin Datin boleh kongsikan juga di sebalik inspirasi penglibatan yayasan itu sendiri. Sebenarnya Yayasan Bina Kesejahteraan ni kita dah memang buat banyak program-program social impact. Jadi salah satunya ialah memperkasakan berkenaan dengan wanita, ibu tunggal, orang miskin, OKU dan sebagainya. Bermula daripada kita buat mobile school untuk anak-anak yang tak pergi sekolah. Sekarang kita telah pun buat program-program memperkasakan wanita dalam bidang-bidang yang menambah untuk pendapatan dan juga meningkatkan ilmu pengetahuan supaya mereka dapat berdaya saing lah di arena negara untuk sama-sama meningkatkan keupayaan mereka dalam bidang mereka masing-masing. Dan di samping tu kerjasama kita dengan DBKL lah untuk program ni kan. Jadi alhamdulillah sebagai rakan strategik Yayasan Bina Kesejahteraan YB Care telah dapat
bersama dengan beberapa panel-panel speaker-speaker terdiri daripada nama-nama yang ternama untuk bersama program ni. Sebab program dia 2 hari. Jadi program yang pertama ialah pada 25 hari bulan tu. Jadi itu petang dan kita sampai ke malam. Kemudian yang program yang hari kedua 26 hari bulan 4 pula petang untuk belia-belia dan pemuda-pemuda agar bersama dengan kita untuk di samping mendengar intipati berkenaan forum-forum berkenaan wanita dan belia, mereka juga dapat bersama program konsert Voice of Ladies ni. Maknanya konsert ni akan dijalankan, maknanya show-nya akan ada 2 hari berturut-turut. 2 hari berturut-turut. Ya, betul. Show yang sama, cuma mungkin pengisian tu berbeza setiap hari. Dan antara lain kita tengok persembahan ketiga-tiga artis ini akan diiringi oleh Orkestra Kuala Lumpur. Satu yang istimewa saya kira. Mungkin Puan Wan, kalau kita bercakap tentang konsert ni, semua orang kata biasalah ada artis menyanyi. Satu kelainannya tadi saya tertarik juga, maknanya ada juga program one to one, ada program advokasi sebenarnya, memberikan pendedahan dan juga maklumat kepada mereka yang hadir. Mungkin sedikit dari segi kumpulan sasaran, siapakah yang ditumpukan untuk datang untuk memeriahkan lagi konsert ini? Sebenarnya ini memang kita fokus kepada wanita. Sebab tu kalau tengok tema kita pun ada 2 tema. Untuk hari pertama, tema kami adalah untuk pemerkasaan wanita. Pengisiannya juga panel-panel kami jemput untuk isu-isu berkaitan dengan wanita. So biasa sesi dialog akan bermula pada jam 6 petang pada hari pertama tu. Selepas habis sesi dialog bersama dengan panel-panel yang telah kita jemput, konsert akan bermula pula pada jam 8.30 malam. Yang ini pun masa ni sebab wanita kan, artis yang kita bawa juga adalah masa tu Liza Aziz, yang kita tahu dia legend, dan juga Norin Aziz yang kita tahu dengan kekuatan vokal dia. Kita rasa dia sesuai untuk diiringi dengan orkestra kami yang selamat 60 orang untuk mengadakan persembahan di pentas pada waktu itu. Untuk hari kedua pula, tema kami lebih kepada pemerkasaan belia, generasi muda. Jadi yang kita jemput masa tu adalah lebih kepada budak-budak sekolah, universiti, dan isu yang diketengahkan juga lebih kepada mereka, bagaimana mereka nak memperkasakan diri mereka. So untuk sebab generasi muda, sesi konsert juga kita buat lebih awal lah. Sesi dialog bermula pada jam 3 petang. Untuk konsert pula bermula jam 4 petang. Kita bawakan artis yang agak muda sedikit, yang kena dengan mereka. So Norin Aziz kita tahu, sebab Norin Aziz dia vokalnya hebat. Tapi kita bawa juga Aisyah Retno, sebab Aisyah Retno ni sekarang tengah hype. Semua orang kenal dia, nak pula raya hari tu, lagu dia sangat dikenali ramai. Kita bawa dia untuk bersama-sama, juga diiringi dengan orkestra di BKL. Kalau saya boleh tambah sedikit untuk forum tersebut, kenapa kita nak ada forum? Jadi hasrat kita ada 3 elemen penting dalam membina masyarakat yang lebih adil dan sejahtera, terutama untuk wanita. Satu, kita berkata berkenaan dengan maruah wanita. Kenapa kita cakap pasal maruah wanita? Hak untuk didengar, hak untuk dilindungi, dan juga hak untuk dihargai sebagai insan yang menyumbang kepada keluarga dan negara. Kemudian kita juga melihat bagaimanakah sistem yang adil untuk keupayaan wanita ni diberikan tempat kepada mereka sesuai dengan apa yang patut mereka dapat. Jadi pada hari itu forum-forum yang kita akan adakan ini lebih berkenaan dengan bagaimana kita nak memperlihatkan sistem-sistem yang menyokong wanita di negara kita. Jadi di Malaysia kita mempunyai asas yang baik. Jadi pihak-pihak antarabangsa juga melihat bagaimanakah Malaysia berupaya untuk mengenengahkan banyak leader-leader wanita di dalam negara. Jadi bagaimanakah sistem itu memudahkan kehidupan kita, dan bagaimana pula dia memberi peluang sama rata, dan juga bagaimana sampai ke wanita di akar umbi. Jadi itu sangat penting bagi kita supaya bukan saja dia orang datang happy-happy konsert dan sebagainya, tapi dia dapat ilmu, dapat input. Sebab yang datang tu nanti YB Datuk Noraini, Menteri Komuniti kita, dia akan bagi keynote speech, and then lepas tu kita ada YB Saraswati, kita ada Datuk
Dr. TPR Maimunah, bekas mantan Datuk Bandar, dan sekarang ni beliau adalah penasihat korporat kepada penasihat harta tanah kepada Petronas. Kemudian kita ada pula Datuk Amy. Beliau adalah presiden kepada Perniagawati. Itu persatuan wanita yang pertama dan tertua di negara kita. Jadi kenapa kita bawa mereka? Kita nak dapatkan input-input, dan di samping wanita ni dapat tahu apakah saluran yang terbaik untuk mereka, sebab Malaysia ni kita ada banyak berbagai aktiviti dan berkenaan pengasaan wanita ni sangat banyak. Jadi untuk mendapat lebih in-depth, eloklah diorang datang pada hari tu program, lepas tu santai-santai sambil mendengar perkara yang berilmiah, kita berhibur bersama. Betul. Difahamkan 2 hari berlangsung pada 25 dan juga 26 hari bulan. Lokasinya di Institut di BKL. Okey, bagaimana boleh kita dapatkan mungkin informasi untuk terlibat sama, ataupun mungkin ada pelibatan orang luar yang boleh terlibat sama dalam program yang dianjurkan? Mungkin ada perlu pendaftaran awal ke bagaimana, Puan? Pendaftaran memang kita telah buka. So yang itu boleh masuk dalam kita punya Visit KL dan portal di BKL. Pendaftaran boleh dibuat sekarang dah buka sehingga hari terakhir kita punya program lah di visitkl.gov.my. Selain tu kalau tengok promosi juga ada di Facebook di BKL, di dalam kami punya TikTok pun ada, dah mention lama dah mengenai program ini. Kita yang penting kalau boleh dia bagi registration dekat kita punya portal-portal tu, sama ada YBK ataupun di BKL, dan bila dia dah register kita akan bagi dia QR code. Jadi QR code tu untuk dia masuk dekat dalam program tersebut, dan untuk hari pertama, iaitu 25 bulan 4, semua diminta berada di situ daripada pukul 5 lah. Sebab kita akan mula kita punya forum 5.30, kemudian habis lebih kurang 6.30 macam tu. Lepas tu ada waktu berehat. Tempat sangat luas. Ada parking, ada tempat solat, ada booth lagi. Kita akan ada lebih kurang 20 booth. Ada makanan, ada jualan macam-macam. Kemudian malam kita ada konsert. Lepas tu yang esoknya tu pula 26 hari bulan 4 tu kita start daripada pukul 2.30 untuk hadir, dan program start pukul 3, forum habis dalam 3.45 macam tu, pukul 4 dah konsert. Jadi konsert pukul tu 5.30 dah selesai. jadi kita juga nak invite kepada semua college, university student, kawasan setempat, penduduk setempat, hospital UKM yang dekat situ. Jadi kita alu-alukan semua datang, sebab tempat tu boleh muat 1,000 peserta. Hanya orang setempat, tapi kalau kata yang daripada Sentul dan datang, kita alu-alukan. Kalau Selangor nak masuk sama pun tak apa, meramaikanlah, sebab yang ini memang program tahunan kami, memang dah masuk dalam kita punya calendar of event kami. So orang cakap perancangannya dah dibuat awal. So kita kalau boleh nak benda percuma ni seramai mungkin datang. Ada beberapa bas datang daripada universiti. Jadi universiti pun akan support sebab kita ada forum, dan yang akan berada pada hari tu moderator untuk forum belia adalah Encik Sherhan, ialah pengurus besar Yayasan Bagi Kemiskinan. Kita ada Dr. Daphne Eng, ialah dia adalah pakar kesihatan, dan juga Puan Asha Rahman, dia ada juga adalah belia, pemimpin belia, dan juga Cik Kavita Mahendran. Kita cuba bawa multiracial lah, depict pada Malaysia truly Asia kita lah kan, supaya kita dapat mendengar daripada setiap etnik bagaimanakah mereka membuat program-program memperkasakan tentang belia ni. Di samping itu banyak aktiviti-aktiviti lain yang boleh kita support dalam program ni, sebab kita juga ada pameran, kita ada pameran tentang ikon-ikon wanita, dan di samping itu kita ada forum-forum yang kita boleh melihat apakah perkara-perkara yang kita dapat untuk perkembangan semasa berkenaan negara kita, kerajaan, wanita, belia. Sebab maklumlah dengan suasana yang sekarang ni, kita mesti mempunyai satu keupayaan untuk unity, unity dan berpadu, supaya konsertnya, forumnya di BKL ni banyak program dia. Satu tahun macam-macam program. Sebab saya nampak terlalu banyak program yang kita boleh ada opportunity untuk melihat, sebab orkestra tu dah berpuluh tahun, jadi mereka bulan ni pun ada bulan orkestra kan. Betul, kita ada festival orkestra Kuala Lumpur sepanjang bulan. Kita dah sembang dah artis yang terlibat. Ajak sekali lah, you all datang sekali. Saya nak tanya maharnya dulu.
Mahal tu penting kan. Kita nak pergi, kalau tak ada mahal susah. Mungkin boleh kongsikan berapakah harga, kita sebut harga untuk harga tiket mungkin bagi penonton yang nak sama-sama Sebenarnya, meriahkan konsert. Sebab tu kita panggil orang ramai untuk datang, sebab sebenarnya benda ini percuma. Semua warga kota. Tiada bayarannya, tiada mahalnya. Okay. Sebab bagi kami cuba menyumbang untuk warga kota. So datanglah beramai-ramai sebab programnya percuma tapi pengisiannya sangat hebat. Hadiah untuk warga Kuala Lumpur sebenarnya dan juga warga Selangor dan terdekat. Tapi mesti ada had dia kan, kuota dia. Tekan datang serbu-serbu, datang 10. Tak apa, dia kalau lebih ramai lebih baik sebenarnya. Sebab bagi kami, kos yang kita keluarkan sekiranya ramai orang datang lagi bagus sebenarnya. Impak, maksud dia kita kongsi bersama implikasi dan impaknya. Okey, mungkin sedikit ialah kata-kata akhir, apa manfaat yang boleh kita dapat bila kita terlibat sama dengan konsert Voices of Ladies ini dari segi konteks kesejahteraan itu sendiri, apa impact dalam kita berhibur sebenarnya, apa impact emosi dan juga mental kepada ialah generasi muda dan juga wanita khususnya. Sebenarnya konsert Voice of Ladies ni dengan kerjasama DBKL dan YBK, kita lebih nak melihat sebagai bagaimana suara wanita-wanita ni kena didengar. Kemudian kekuatan wanita ni yang dah lama dengan negara ni perlu diraikan. Itu yang kita buat konsert, itu kita buat forum bagi semua, sambil dia mendengar benda yang serius, dia berhibur. Kita kan suka macam tu, dan orang Malaysia kan macam tu. Kita sambil release. Lepas tu kita bukan bawa artis biasa, kita bawa yang ada lama. Yang lama, yang memang orang kata primadona lah. Lepas tu perjalanan wanita ni, kita macam mana kita nak hargai mereka. Yang macam di BKL ni jaga Kuala Lumpur berapa puluh tahun. Tengok Kuala Lumpur daripada dulu, saya daripada situ sekarang dah jadi macam mana. So wanita banyak main peranan penting sebenarnya kan, tapi mereka tak dilihat. Jadi kita nak bagi peluang dan macam kita kata bagi appreciation lah. Kita bagi forum dan juga bagi muzik untuk mereka mendengar. Di samping melalui seni dan muzik ni, kita menyampaikan message bahawa wanita bukan hanya suara, tapi wanita tu sumber kekuatan. Kekuatan kepada inspirasi, kekuatan kepada kita. Macam mana kita nak, sebab wanita sendiri dah terdiri daripada lebih daripada 50% di dalam negara ni. Mereka perlu didengar, perlu diberi hak, perlu diberi keupayaan, perlu diberi peluang bagi mereka untuk bersama dengan negara membangun. Bila wanita bangun, kita kata kerana wanita, apabila wanita dihormati, keluarga menjadi kuat, betul tak? Kita jadi kuat. Kemudian apabila sistem tu menyokong wanita, negara menjadi maju. Dan apabila wanita bersatu, dunia akan berubah. Macam tu. Semangat Datin. Saya suka semangat yang ditunjukkan. Mungkin sedikit kata-kata akhir daripada Puan Wan untuk ajak ramai-ramai meriahkan lagi secara percuma. Saya tak berapa dengar secara percuma untuk konsert Voices of Ladies ini. Macam kami katalah, program ini sebenarnya kita nak jadikan pemakin semangat untuk wanita-wanita di luar sana. Sama ada yang muda atau yang tua, mari beramai-ramai datang memeriahkan program kami. Bukan program ini saja, semua program yang DBKL laksanakan, kalau kata berpeluang untuk menghadiri, hadirlah, sebab apa yang kami buat semua untuk orang kota, untuk manfaat kita bersama. Ada warna tema tak? Warna tema Kita kena pakai pink ke konsert kan, menonjolkan kewanitaan. Jangan lupa, kalau mungkin peminat besar, Liza Aziz, Nordin Aziz dan juga Aisyah Rekno, ini masa dan peluangnya untuk anda bersua muka bertempat di Dewan Perdana Mestika Institut Latihan DBKL IDB, Jalan Yaakob Latif, Bandar Tun Razak. Dekat dengan rumah saya. Dekat. Saya nak tambah sikit, dia ada flash mob juga tau. Sebelum persembahan dia ada flash mob di BKL. Kita tengok orkestra tu dah memanglah bukan kali-kali orang kata kan, the big one. And then lepas tu kita ada persembahan silat Tun Fatimah daripada Asrama Kasih, Serendah Yayasan Bahasa Kemiskinan. Dan lepas tu wanita-wanita, budak-budak student, wanita-wanita dari seluruh pelosok Kuala Lumpur dan akan datang. Sebenarnya kita nak minta supaya dapat penuhkan dewan tu. Betul, surprise. Dan jemput you all sekali lah datang. Okey, saya suka ni. Last kali, mari raikan seni, suara dan pemerkasaan bersama. Itu dia tadi kita sembang-sembang mengenai konsert Voices of Ladies, gabungan 3 generasi hebat melibatkan 3 permata negara, Liza Aziz, Nordin Aziz dan Aisyah Rekno. 2 hari, Sabtu dan Ahad. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Puan Wan Nur Zuliana Wan Hussein dan juga Datin Dr. Hartini Osman. Kita
semangat dah. Jumpa kat sana, jangan tak datang. Ya, baik. Tapi kami naik stage dulu, itu yang penting. Tak ada masalah. Baik, terima kasih diucapkan kepada kedua-dua tetamu kita. Kita dah sampai di penghujungnya 1 jam kita bersiaran hari ini dalam Apa Khabar Malaysia. Laju betul hari ini bercakap ya, amat padat. Diharapkan perkongsian kami pada hari ini memberikan manfaat sepenuhnya kepada anda. Kita akan jumpa lagi esok. Saya Zahra Syed. Saya Cedi. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.